Hey guys, selamat datang ke video baru aku. So hari ni aku nak brisk walk je. So sebab kita nak santai je kan, malas lah buat benda-benda yang heavy-heavy. So kita stretching dulu, apa-apa yang patut. Ya, walaupun kita jalan tapi kita kena stretching ya. Let's go. Okay. So bagi korang yang baru nak mula, aku cadangkan korang untuk lakukan exercise ni, iaitu brisk walk. Brisk walk ni dia underrated sangat lah, sebab tak ramai yang cakap pasal brisk walk ni. Selalunya orang akan cakap lari kan, tapi brisk walk ni jalan laju je, tapi dalam masa yang sama dia kuat jantung dan boleh bakar kalori korang. Dan dia taklah penat pun, tapi dia ada bagi kesan dekat stamina. Saya sebab korang jalan dalam masa 30 minit, tapi dalam masa 30 minit dan ke atas tu macam-macam benda dia boleh bagi kepada korang. Itu dia boleh kurangkan stres. Dan bagi aku senaman ni dia light je. So dan korang boleh start daripada 10 minit, 20 minit, 30 minit. Janji konsisten lah. Okay, itu saja. Bye.